Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ni saya ada di dalam kereta Toyota Vios. Toyota Vios, orang cakap kalau nama famous dia Dugong lah, Dugong. Ini adalah Toyota Vios tahun 2011. Okey, aku jarang nak tunjuk kereta-kereta yang aku pakai. Ini adalah antara kereta yang paling lama dipandu. Tukar aircon dulu. Audio aku harap clear. Tadi aku ada rakam video, ada rakam juga pakai kamera 360 ni. Tapi aku letak dekat atas armrest ni. Jadi bila madu dia brak. Ni aku dah letak dekat belakang. Aku step tripod dia aku lebarkan sikit. Sekejap kita keluar parking dulu. So saya baru saja selesai sarapan pagi sebelum masuk ke tempat kerja. Sarapan pagi, lepas tu kita akan ke tandas dulu lah. So ini pemandangan dia kalau memandu. Lupa pakai seatbelt, kita pakai seatbelt. Kalau tak ada menyanyi lagu tadi kereta ni. Okay, kita keluar dulu daripada sini. Ini agak jalan agak kesesakan. Ada kereta bukan. Okay, kereta ni dah berjalan sangat jauh Aku rasa satu Malaysia dia dah jalan dah. Oh ya, satu je tempat aku tak pergi, Perlis je aku tak pernah sampai, dengan Sabah Sarawak lah. Lama, jap. Okey, kita parking dulu sini. Jadi kereta ni Kelantan pernah, Terengganu pernah, Pantai Timur komplit lah Pantai Timur. Biasa yang aku pergi dengan kereta ni adalah Cameron lah. Di tempat bercuti, tempat-tempat sejuk. So kereta ni adalah kereta yang paling jimat minyak. Sebab tu aku cakap kereta yang kerap aku guna adalah kereta ni lah. Jimat minyak dan selesa. Kalau kau boleh dengar bunyi enjin dia dengar tak? Aku tutup je apa nama radio ni. Kita dengar mengaum dia nyanyi. Enjin standard, aku tak pernah ubah apa-apa. Kita cuma hias-hias interior dan exterior je lah untuk bagi nampak kemas. Dan aku hanya tukar sport remak ni, bunyi tayar. Aku tak tahulah normal ke tak. Sebab aku kadang bukan dengar sangat bunyi-bunyi ni. Sebab kita dan kereta buka lagu, kadang buka video. Jadi korang dengar lah. Tapi kena perhatikan jugalah kalau memandu kereta yang lebih 10 tahun ni. Dah lebih 10 tahun, start je lebih 10 tahun, kena dengar. Contoh ada bunyi apa. Macam baru-baru ni kereta ni baru je tukar. Kita tukar kompresor aircon Kompresor aircon tu dah pecah tau. Dia punya magnet clutch tu pecah. Sebab itulah, rasa dah lama sangat kot, dah 10 tahun dah. Ni dah 13 tahun dia pecah. Dah 13 tahun baru dia pecah. So agak berbaloi juga untuk pakai. Untuk seumur itulah 13 tahun kan. Jadi aku dah tukar, alhamdulillah. Sekarang ni aircon dia dah sejuk, dah tak ada dengar bunyi bising. Kalau tak, masa bawa tu aku perasan baru beberapa minggu lepas, perasan bangun tiba-tiba bunyi macam anak aku dengar cakap bunyi kereta api, kata dia kata bunyi kereta api tu tahu aku pergi check, pergi tukar. Kompresor aircon dia tak mahal sangat tak sampai ribu-ribu lah. So boleh tukar, terus tukar aku untuk keselesaan lah. So sekarang ni kereta ni dah sedap dipakai semula. Tengok ruangan interior ni adalah G Limited jadi macam full spec juga. Dia bukan TRD punya. Kalau TRD punya ada fuel consumption punya kalau tak silap aku lah. Ni adalah TRD, ni adalah G Limited. Dalam dia serba cream, dalam ni cerah lah. Lagi satu, sebenarnya aku ada pasang dashcam dekat side mirror atas ni. Cumanya aku dah buka sebab hari ni kita akan tukar milik lah kereta ni. Sebab ada yang berminat dengan kereta ni, jadi kita tukar milik. So ini adalah mungkin juga kenangan terakhir aku dengan kereta ni lah. Kereta yang sangat berjasa lah. Banyak kenangan pahit manis. Pahit tak ada kot, rasa semua manis kot dalam kereta ni. Semuanya indah-indah. Okay, jadi aku nak ke masjid dulu. Kita duha kejap. Nanti
baru kita masuk office. Okay, jadi itu saja untuk sedikit vlog cerita tentang kereta ni. Kalau korang tengok pemandangan perjalanan POV dalam ni, mungkin nanti aku buat shot depan ataupun 360 atau 360 nampak semua kan. Tengoklah aku buat angle macam mana, wide ke. Macam tu lah yang kau tengok dari tadi tu, itulah dia. Mungkin dia satu frame depan saja. Itulah yang kau tengok. Okay, aku dah nak sampai masjid. Jadi kita jumpa lagi untuk next video. Aku harap kereta ni memberi apa orang cakap, jasa yang baik kepada tuan baru nanti. Memberikan kenangan-kenangan indah kepada tuan yang baru. Kereta ni memang kereta paling jimat minyak lah aku cakap. Kereta paling jimat minyak adalah Vios Dukung ni. Vios yang baru-baru aku tak tahu. Okey, jadi kita jumpa lagi untuk next video. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai masjid. Parking di sini. Okay, nice.